Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Kita ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu majlis ilmu. Dan sesungguhnya majlis ini merupakan majlis yang begitu bermakna, kerana ini merupakan sebahagian dari taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada majlis ilmu ini, yang mana mengharapkan rahmat dan juga ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga merupakan taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita di syurga yang kekal abadi, di jannah nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, saya diberikan satu tajuk untuk mengisahkan kisah daripada rantaian perjalanan sejarah, yang mana sejarah merupakan suatu perkara yang cukup penting bagi setiap individu, keluarga, malah masyarakat, malah sebuah negara. Kerana daripada sejarah negara itulah menggambarkan bagaimana ketamadunan sesebuah negara yang ada. Pada malam ini saya ingin berkongsi suatu kisah daripada rantaian sejarah terkait dengan satu ulama tersohor yang namanya dikenali sebagai Tok Kenali. Kenalkah kita dengan Tok Kenali? Kita rata kenal, apalagi Cik Roslan sebagai orang Kelantan mengenali nama Tok Kenali. Malah kalau seusia anak-anak yang sekolah menengah ke atas, nama Tok Kenali bukan lagi asing bagi kita semua. Tapi adakah kita mengenali beliau secara lebih mendalam? Nah, pada malam ini mari kita telusuri. Mudah-mudahan dengan menelusuri biodata dan juga watak waliullah ini, kita mendapat keberkatan sebagaimana Allah memberkati beliau rahimahullah. Tok Kenali atau nama sebenarnya adalah Muhammad Yusuf bin Ahmad. Dilahirkan di Kelantan Darul Naim, di kampung Kenali, yang membawa namanya gelaran sebagai Tok Kenali. Dilahirkan pada tahun 1868, ya? Dan seusia beliau 18 tahun, beliau telah berhijrah, berangkat ke Mekah untuk menambah ilmu di Mekah. Setelah melalui 6 bulan, pada waktu itu untuk ke Mekah tidak ada pesawat, jadi yang dinaiki adalah kapal laut. Turut Amin di lautan ini selama 6 bulan, kerana kapal yang beliau naiki rosak. Akhirnya alhamdulillah sampai di Mekah, dan di sanalah beliau mulai jelajah ilmu sehinggalah menjelajah sampai ke Mesir, dan beliau mendapat ilmu yang banyak di negeri orang. Sepulangnya beliau dari perantauan di hujung tahun 1980-an, beliau mulai terlibat dengan dalam masyarakat, dan pada waktu itu tersebarlah ilmu yang beliau belajar di negara Arab, dan akhirnya tersebar di negeri Kelantan Darul Naim yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Mari kita kongsikan apakah cerita yang pernah berlaku di negeri Kelantan Darul Naim yang pada hari ini masih segar dalam lipatan sejarah. Peristiwa yang pertama yang menggambarkan bagaimana kehebatan Tok Kenali. Satu hari Tok Kenali berjalan di pekan Kota Baru. Dan kita bayangkan pada waktu itu tahun 1980-an hujung, ya. Kalau pada hari ini mungkin kalau kita ingin ke Kelantan, jangan pergi ke Kelantan hujung minggu. Daripada hujung minggu, keretanya banyak, hotelnya penuh, dan pusat beli pula semua ramai orang, ya. Kalau nak pergi di waktu yang lain, ya. Mudah-mudahan tak terkena jalan yang sesak dan sebagainya. Pada waktu itu hujung tahun 1890-an hujung. Pada waktu itu Tok Kenali di Bandar Kota Baru berjalan-jalan, sampai di depan sebuah kedai toke Cina. Toke Cina itu menyapa Tok Kenali. "Wahai Tok Kenali." Tapi dengan satu gelaran yang lain yang digunakan, "Wahai Tok Ayah." Tok Ayah bermaksud seorang yang berusia, yang berilmu, istilahnya begitu. "Wahai Tok Ayah, Tok Ayah banyak ilmu, kenapa tak jadi Nabi?" Dia tegur oleh toke Cina tadi. Tok Kenali terdiam sekejap, akhirnya mengangkat kepala dan terus menjawab kepada toke Cina berkenaan, "Wahai toke, kamu banyak duit, kenapa tak jadi raja?" Itu jawapan Tok Kenali. Tidak menjawab, tetapi malah membalas dengan satu soalan yang lain. Menarik bukan?
satu soalan yang memerlukan jawapan akhirnya dibalas dengan satu persoalan yang menjawab soalan yang pertama tadi. Maknanya apa? Maknanya adalah persoalan Tokeh Cina tadi yang menanyakan bahawa Tok Kenali yang banyak ilmu ni kenapa tidak jadi Nabi? Jawapannya, Tok Kenali tidak boleh menjadi Nabi kerana Nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Tok Kenali tidak menjawab begitu. Kenapa? Di sudut ilmu mantiknya atau ilmu akalnya, ya, perbahasa ilmu dijawab dengan ilmu, berbahasa akal dijawab dengan akal. Maka di hujungnya ada pertemuan yang menjawab soalan. Tapi kalau Tok Kenali pada waktu itu menjawab dengan ilmu, ya, menerangkan pada Tokeh Cina berkenaan bahawa Nabi itu dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makin payah untuk dipahami. Sebaliknya bila Tok Kenali menanyakan balik soalan yang ditanyakan tadi, ya, wahai Tokeh, kamu kaya, kenapa tak jadi raja? Maka Tokeh Cina itu secara langsung terfikir, walaupun aku kaya tidak boleh menjadi raja. Kenapa? Raja itu dilantik oleh rakyat ataupun daripada silsilah keturunan raja itu sendiri. Kita lihat bagaimana hebatnya ilmu Tok Kenali hingga menggunakan ilmu mantiknya hingga dakwah itu berjalan terus walaupun hanya kepada seorang Tokeh Cina. Ya. Silakan. Itu menggambarkan bagaimana hebatnya ilmu. Kerana ilmu mantik ini merupakan ilmu yang hebat yang ada pada diri seseorang. Saya teringat salah seorang guru saya, arwah Ustaz Fadil Nur, yang meninggal beberapa tahun yang dulu. Dia pernah dalam satu majlis, dalam muktamar Parti Islam se-Malaysia, dia dihujat oleh anak-anak muda daripada golongan pemuda kerana marah pada beliau kerana dalam Dewan di Parlimen pakai tie, pakai tali leher dan juga pakai kod. Ya. Jadi beliau cuma diam saja. Di hujung perbahasan beliau menyebutkan bahawa, ya, anak-anak muda kita, saya umpamakan seperti anak-anak kecil kita. Kalau dia ada, kita bising. Tapi kalau tak ada, kita sunyi. Gitu jawapannya. Jadi sepertinya membujuk anak-anak golongan pemuda tadi agar memang kita boleh untuk bercakap lantang, mengkritik ayah, mengkritik pimpinan, tapi kami juga menghargai kalian sebagai anak-anak. Begitu. Kalau ada memang bising. Kenapa? Banyak hujatan. Tapi kalau tak ada kami bising. Perlu juga. Begitu kan. Jadi Islam menggunakan ilmu mantik untuk menjawab persoalan. Ya. Peristiwa yang kedua, mari kita telusuri lagi. Peristiwa yang kedua bagaimana menggambarkan karamahnya Tok Kenali waliullah rahimahullah taala pada waktu beliau di hujung usia. Cerita ini berkait dengan ayah angkat saya sendiri, yang namanya Pak Ya, ayah angkat saya. Dia menceritakan bagaimana sewaktu dia masih kecil pergi ke Kelantan menjadi pembantu kepada Tok Kenali. Selepas berapa lama berada di Kelantan, pada waktu itu sekitar tahun 1920-an. Tok Kenali meninggal pada tahun 1933. Jadi ayah angkat saya ini ke sana beberapa tahun sehinggalah beliau kembali balik ke Kedah. Sampai di Kedah orang tuanya berkata, "Wahai Yahya, kamu ke mana? Lama menghilangkan diri. Sekarang tanah-tanah kita dah banyak dijual oleh ayah dan kita perlukan duit untuk menebusnya kembali." Pak Ya ini, arwah ayah angkat saya, terus ke Kelantan lagi bertemu dengan Tok Kenali. Sampai di rumah Tok Kenali memerhati Pak Ya yang datang. "Ya, ada apa?" Duduklah dulu kamu, besok sajalah kita berbicara," katanya begitu. Pagi-pagi besok, Pak Ya ni, arwah ayah angkat saya, bertemu lagi dengan Tok Kenali. Cakap sama Tok Kenali, "Ya, kau pergi ke sana di bawah sejadah sini, tengoklah apa yang ada, ambillah." Arwah Pak Ya terus pergi ke bawah sejadah, ambil. Di situ ada duit. Mengambil wang berkenaan, cukup 80,000 ringgit pada waktu itu, bawa pulang ke Kedah untuk menebus tanah. Masya Allah. Itu karamah yang besar yang digunakan oleh ulama waliullah rahimahullah ta'ala. Kisah yang ketiga, dalam satu petang terdengar bising di luar rumah. Pada waktu itu rupanya berlaku orang berjudi. Ada yang ayam sabung ayam, ada yang kerbau sabung kerbau. Jadi bunyi bising. Tok Kenali menyebut, ada rumah terbakar. Selang beberapa detik, ada berlaku rumah terbakar tak jauh dari situ. Ya. Ataupun disebut sebagai orang sekarang ni masin mulut. Ataupun orang kata apa? Mulutnya itu masin. Apa yang disebut jadi. Ya. Gitu.
Itulah di antara cerita kisah yang berlaku dalam lipatan sejarah dan masih segar sampai ke hari ini, yang boleh kita tatap dalam buku-buku sejarah yang terkait dengan almarhum Tok Kenali ataupun almarhum Muhammad Yusuf bin Ahmad. Pelajaran yang boleh kita ambil dari sini adalah bagaimana ilmu mantik itu cukup penting, ilmu akal itu penting dalam kerja-kerja dakwah, dalam kita menyampaikan ilmu, dalam kita menyebarkan usaha murni kita, sama ada dalam kita bekerja, dalam keluarga atau mendidik anak. Kerana ini merupakan satu kaedah yang santai, yang tidak kita menyebut ini perlu dengan begini. 2 campur 2 jadi 4, tak. Malah 1 campur 1 campur 1 juga jadi 4. Satu. Yang kedua, bagaimana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi berbagai kelebihan. Maka ianya juga memberitahu kepada kita, marilah kita merebut bagaimana indahnya hidup bila dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan untuk berhubung dengan masyarakat, untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah, dan akhirnya mempunyai silsilah cucu cicit yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada hari ini bagaimana anak cucu cicit Tok Kenali terdiri daripada kalangan orang-orang yang baik-baik, termasuklah artis kita Pop Lokman, yang pada hari ini kita hormati dia sebagai satu artis yang dihormati, yang dihormati. Kita lihat wataknya bagaimana, dan kita boleh lihat ada ciri-ciri sebagai silsilah cucu cicit daripada almarhum Tok Kenali. Setakat itu semangat saya pada waktu ini. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat dan kebaikan daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.